Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Hari ini kita buat satu lagi vlog. Kita nak pergi berjalan di sekitar Port Dickson. Kita nak stay satu resort dekat sana. Kira ni consider sebagai satu staycation lah untuk kami, 2 hari 1 malam. Jom guys, saksikan vlog harian kami kali ini, khusus untuk tatapan anda semua. Memang terbaik. Boh! Oh yes! Love sekali! Okay guys, sekarang kita baru nak keluar daripada Plaza Tol Seremban Port Dickson guys. Sekarang tengah jam teruk guys kat depan ni. Adalah hari Minggu. Semalam adalah 1 bulan 5 guys, iaitu hari buruh. Kita consider sebagai long weekend guys. Tadi masa kita start gerak daripada Kajang, memang perjalanan agak smooth. Bila masuk kawasan Seremban je, dia dah mula slow macam tu. Kita kena berlapang dada lah. Kita kena faham bahawa ini adalah weekend yang panjang. Memang orang ambil kesempatan untuk bercuti ataupun untuk berjalan-jalan lah. Suhu menunjukkan 31 darjah Celsius guys. Kat luar ni memang sangat-sangat panas guys. Long weekend ni. So sila kongsi dalam ruangan komen guys, kat mana korang bawa family korang bercuti. Terbaik bawah. Resort ke hotel? Kira hotel lah kan. Kalau korang nak tahu kat mana kami stay pada malam ini, so stay tune. Memang terbaik boh. Okay guys, sekarang kita tengah tunggu Mama dan Alfa. Mereka pergi ke toilet di stesen Petronas. Dia menghala ke Port Dickson, lepas daripada Plaza Tol Seremban Port Dickson. Okay, ni dia punya keadaan sekeliling dia. Ni. So sebelah kiri tu adalah jalan menghala terus ke Port Dickson lah. Kat depan ni ada kedai kat seberang tu. Ni restoran Ahmad pun ada. Ayam goreng Ahmad. Kat tepi tu ada kedai tom yum, KK Mat. Okay guys, kat depan ni dah sampai dekat pintu gerbang selamat datang ke Port Dickson. Tapi guys, memang jalan traffic besar-besar guys, congested guys. Tapi kami hadap je guys, sebab kita memang ni just short staycation je. Kita nak tak ada nak pergi mana sangat pun dekat area Port Dickson ni. Just nak stay kat hotel, lepak-lepak. So besok petang ataupun tengah hari kita dah check out dah. Alright, terbaik boh. Kita takkan masuk ke bahagian Port Dickson guys. Kita akan terus straight menuju ke Teluk Kemang. Stay tune guys. Tengok kat mana hotel yang kami menginap pada malam ini. Memang terbaik boh. Kami order hari ini adalah air kita tak ambil kan? Kita tak ambil air. 4 bungkus nasi putih. Kita ambil 1 set ulaman, telur dadah, li salai, asam pedas, tentil. Warung Salai original Ni 9 resipi. Okay guys, kedai dia betul-betul terletak dekat pintu masuk ke hotel yang kami akan stay pada malam ini guys. Kami kapau siap-siap untuk dinner kami pada malam ini, sebab kami plan hari ini, sebab kita just short staycation je, kita bungkus siap-siap, lepas tu kita nak makan dekat dalam bilik nanti. Memang terbaik bro. Okay ni guys, dekat Warung Salai ni ada, dekat dia punya wallpaper tu ada pengunjung-pengunjung yang pernah sampai dekat Warung Salai ni. Lang Solo, Lang Solo ada. So guys, kalau korang berada dekat area Port Dickson ni, jangan lupa untuk datang support local business. Memang terbaik boh. Okay guys, kedai Warung Salai ni dia buka setiap hari kecuali hari Khamis. Dia beroperasi pada jam 11.30 pagi sampai 6.30 petang. Jom datang. Push. Okay guys, sekarang ni kita tengah tunggu burger siap dekat kedai Next Burger. Memang terbaik, boh.
Sementara tengah tunggu makanan salai kita siap, kat depan kedai warung salai ada satu kedai burger, nama dia Next Burger guys. Burger kat sini, burger ayam crispy dan satu lagi chicken bite crispy. Ni kedai dia guys. Alright, memang terbaik boh. Ni satu lagi yang kami order, iaitu chicken bite crispy cheese. Alright, ni nombor abang kan. Buka setiap hari bang kan? Alright, okay. Okay, jom guys, kalau korang datang ke area PD ni, jangan lupa support abang ni, memang terbaik. Landmark untuk nak cari restoran warung salai ni, dia betul-betul di bawah Hotel Mirage. Terbaik bang. Okay guys, alhamdulillah kita dah settle check in. Jom settle parking kereta kat sini. Okay, jom kita pergi ke bilik hotel kita. Okay, so kat belakang mama ni lobby reception dah settle. Sekarang ni kita nak pergi ke bilik kita. So bilik kita di tingkat 8 guys, Avillion Admiral Curve. Memang terbaik boh. So guys, kalau korang pernah check in dekat hotel ni, sila komen dalam ruangan komen di bawah. Memang terbaik. Okay. Assalamualaikum. Tu dia guys. Kita buat review dulu untuk bilik hotel kami duduk hari ni. Ini adalah bilik premium. Okay, dia bagi satu katil tambahan, sofa bed king bed. Tengok guys, dia punya suasana bilik tu. Okay, jom kita buka langsir. Guys, cantik guys. Betul-betul menghadap pantai guys. Dia nice, very nice view. Alright, okay. Macam mana? Lembut, empuk. Complimentary yang dia bagi ada 2 drinking water, dan yellow label tea. Okay, ni guys, instant coffee daripada Tops. Gula, ada creamer dia bagi 2 gelas, 2 cawan, kettle elektrik. Terbaik boh. Oh, padu. Okay, last sekali kita pergi ke bahagian toilet. Mandi, toilet bowl, ada sinki sana. Okay, ni hanger, tempat sakup baju. Memang cantik gila dia punya design. Ni guys, ada hair dryer. Kita test dulu, padu ke tak. Padu boh. Toothbrush. Dalam ni ada shower cap dan sanitary bag, cotton bud. Okay, overall memang terbaik boh. Jom. Wah, tengok ni. Okay, bismillah. Dia sedap. Ada rasa pedas sikit. Crunchy tu dia sikit je, sebab dah sejuk. Okay guys, sekarang ni depan Nafa ada burger ayam crispy. Sedap. Cheese dia ada, sos pun ada, dengan sayur pun ada. Ayam je crispy. Yummy. Sedap. Pedas ke? Biasa-biasa ke? Rasa cheese ke macam mana? Dia sedap, rasa cheese. Pedas je sikit je. Rasanya kalau budak-budak boleh lah. Okay guys, sekarang kita nak review asam pedas tetel dan juga salai ikan keli. Jom masak lemak salai ikan keli. Bismillah. Wow, mantap, pedas gila. And then rasa salai smoke tu memang power. Pucuk ubi, kuah banyak sikit. Bismillah. Mana dia?
Memang macam ni. Sedap guys. Setiap kali kita telan, kuah dia memang pedas. Tapi bila campur dengan nasi memang just nice. Baik. Okay. Kita boleh bagi. Kali ni boleh bagi 5 star lah. Memang complete sebab rasa dia memang padu dengan portion dia, pekat, santan dan juga salai tu memang terbaik. Rasa pedas tertentu. Kalau ikut portion dia memang cantik lah. Wow, ada lemak, ada daging. Kita rasa. Sedap guys. Daging dia pun sangat lembut dengan dia punya lemak-lemak tetel tu. Memang mantap. So ini pun boleh bagi 5 star. So korang memang kena rasa. Memang patutlah ramai artis yang datang. Dan yang dia punya apa, rasanya memang sedap. Hai guys, Assalamualaikum. Hari kedua kami berada di Avillion Hotel. Okay, sekarang kita nak menuju ke kafe kat bawah untuk breakfast. So Mama, apa macam mana semalam? Tidur nyenyak tak? Oh, sebab kita makan banyak semalam kan? Kita akan pergi kat sini. Traders Food Shop. Okay guys, alhamdulillah cuaca so far hari ni sangat baik guys. Okay, kita tengah menuruni tangga. Tu yang paling cantik. Jom tengok. Ni guys, restoran dia kat sini. Traders Food Shop tu. Ni guys. Ini paling mahal view dia. Tu ada yacht, ada kapal persiaran guys. Ni guys tengok. Tu matahari baru tengah sunrise. Cantik guys. Mata apa? Masih lagi nampak cahaya orange tu. Oh, memang padu guys. Ni antara yang paling mahal kat sini lah, dekat Avillion ni. Dia punya scenery tu memang sangat cantik guys. Ni ada satu kapal persiaran kat sini depan. Ni bangunan hotel kita. Dia ada 2 tower lah. Tower A dengan B. Kami duduk sebelah B tu sana. Okay, jom. Kita nak pergi breakfast. Breakfast dia kat sebelah ni. So guys, kalau korang pernah sampai dekat Avillion hotel ni, sila komen dalam ruang yang komen kat bawah. Ni dia punya pool dia guys. Cantik kan? Maaf lah, memang start dia punya suasana. Suasana dia memang cantik, tenang. Tenang ya. Gagak. Okay, jom. So, sebelah kanan. Okay, tu guys, Traders Food Shop. Ini pemandangan dekat kafe dia. Even baru pukul 7.20 lebih. Orang dah ramai dah. Dia punya pemandangan kat sini memang terbaik. Okay guys, so sekarang ni kita nak pergi ambil makanan. Okay, kita ambil kotak apa dulu. Cili potong, ketiau goreng. Kita goreng guys. Ayam masak merah. Wah, ayam masak merah. Tambah sikit. Ambil sikit. Makanan Afa dah sampai. Ni ada nasi lemak. Ada nasi lemak, ada telur, ada sambal, ada ikan bilis, ada timun. Nanti kita tengok apa yang Papa ambil. Sebelum tu sembang dengan Afa dulu. Kat sini ada banyak gagak. Tu, situ pun ada. Scary. Tadi dia terbang kat sini. Ke? Ya. Halau dia, Ma. Halau dia. Tak ada kayu. Guna cipupu. Itu kali tak pergi kat dia. Kan? Tengok tak? Dia tunggu banyak kes tu.
Ada 4, 5, 6. Terus takut. Tengok, yang tu Papa tak sempat lagi nak takut dia. Papa dia dah lari dah. Paling banyak kat situ. Kesian mangkuk tak kena makan. Mana boleh? Papa ambil gun air. Bom 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 bom. Banyak pula peminat. Peminat kari. Ni apa? Ayam. Baby halau lalat je lah. Macam tu. Kalau dia datang balik, shoo. Roti canai, candal dan juga sardin. Ada meatball, sausage, bawang sikit guys. Ni guys, ni ada macam puding roti guys. Isi lemak apa? Ni sebab mama. Alright, kita tunggu mama pergi ambil air. Padu waktu. Okay guys, Alhamdulillah kita dah settle breakfast dekat Traders Cafe, Avillion. So far makanan okey lah, so-so je. And then cuma kita tak puas hati sebab kat sini banyak gagak. Kita dah complain pada staff. Staff dia macam tak berapa nak ambil action sebab dia kata alasan dia tak cukup staff. Sepatutnya tak boleh lah macam tu kan. Sebab kat dalam memang penuh ada seat. So memang confirm kita akan duduk kat luar. So gagak memang banyak. Faham lah korang. Okay guys, kita tengah jalan-jalan sekitar Avillion, Miracle. Sementara tu Papa tengah settlekan time lapse nak capture aeroplane. Kita tengok suasana kat sini. Terbaik bah. Gymnas. Ada gimnastik nama? Gimnastik. I think Oh, gymnasium lah. Gymnasium untuk orang main. diam. Di sini pool kanak-kanak, dia orang ready untuk main. Diam. Memang Okay, dia dah kata ada orang yang main pool dah. hour daily ni start pukul 9 pagi. 9 pagi sampai 5 petang, Tapi ada yang dah 6.50. main. Dia orang standby lah tu. Dekat kaki dah. Ini sekitar dia lah. Okay, ni ada yacht tepi ni. Mungkin untuk disewakan lah. Bung gagak pun dah sedia dah naik yacht. Okay, ni sekitar jap ni. Bunga-bunga. Hey, baby tak nampak. Okay, kita jalan-jalan je tengok panorama sini. Dah, kita nak pusing-pusing satu hotel ni. Satu resort ni. Tempat apa tu? Tak adalah, atas tu je. Oh tak. Kan ada agak ikan. Sini ada ikan. Tu. Ni sini be. Sini ada yacht. Mungkin yang dia orang sewa untuk naik-naik. So bawah ni dia nampak ikan lah. Ni memang laut dah. Terus depan sana dia macam ada mini island. Lama? Island tu. Tu ada yang main boat. Kau macam cakap ni macam private punya. Then mungkin the family dia sewa kan. Nama judge tu adalah
Bali Katana Group. Okay guys, ni. So kalau korang tahu siapa pemilik yacht ni, sila komen di bawah. Memang terbaik boh. Okay guys, sekarang ni jam lebih kurang dalam pukul 10 pagi. Okay, kami tak pergilah ke arah pantai, tapi saya sempat lah rekod video daripada bilik hotel kami saja guys. Ni pemandangan pantai kat depan Hotel Avillion Admiral Cove. Sekarang ni air laut tengah jernih guys. So saya belanja korang. Ni pemandangan daripada tingkap kami lah, daripada tingkap bilik kami. Okay, tu tengah ada aktiviti air, jet ski. Kalau kat sini kita nampak warna air laut tu adalah warna macam biru kehijauan guys. Kawasan pantai. Okay, ni walaupun tengah panas terik, tapi ramai juga pengunjung tengah santai tepi pantai ni guys. Okay, nampak tak? Tapi mereka ni lah berpayung. Ini ada aktiviti banana boat pun ada. Okay, ni pintu masuk dia guys. Okay, ni private property, no entry, no fishing, AMLC. Dari segi parking kat sini memang tak ada masalah. Ni tengok guys, kat bawah ni banyak ruangan parking. 3 buah bas tengah parking kat sini. Ni kereta. Alhamdulillah, masa kami check in tu ada parking available dekat parking berbumbung tu. So kami terus ambil parking kat situ. Tapi kalau tak dapat parking berbumbung, korang still dapat, boleh pilih ni parking yang open macam ni. Okay guys, lepas ni kita nak check out. Lepas tu balik rumah. Tapi sebelum balik rumah, mungkin kita ada satu tempat lagi nak pergi. Jadi stay tune. Terbaik bah. Okay guys, kita nak menghala satu kedai lagi. Lepas yang kita next stop di arah kiri ni. Okay, lemak dia ada Caltex. Kita masuk kiri. Okay, kita tengok kedai apa. Tiba-tiba tak nampak mana dia. Ni dia. Okay, ni dia next stop. Restoran Ahmad. Okay guys, jom kita nak pergi makan tengah hari dekat Restoran Ahmad. Nak tengok dia betul tak macam kedai McDood. Okay, jom. Okay, ni tengok dia punya business hour dia start daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam setiap hari. Public holiday pada sama juga 10 pagi sampai 10 malam. Memang terbaik. Jom. Baby nak chicken burger. 2 pieces. Nak ambil combo lah no? Dengan air Betul. Combo dia bagi apa dik? Ada air dengan fries. Air dengan fries. Ala carte. Alakat. Topping ni atas tu sos atas tu. Strawberry lah. Guys, ini Max Chicken Burger. Ni pula dia punya French fries dia, ayam goreng mat. Adalah burger Max Crispy Spicy Crunch. Terbaik bah. Ini aiskrim Max Sundae strawberry. Ini pula air lemon tea. Terbaik bah. Cepat makan. Sedap, dia sejuk. Rasa strawberry pun ada. Memang terbaik bah. Sedap. Dia sejuk. Rasa lemon kuat.
tea pun ada kat belakang tu. Sweet, just nice, terbaik. Dengan cuaca yang panas-panas kat luar ni, minum air ni memang rasa sangat-sangat refreshing dan juga segar. So refresh memang terbaik boh. Presentation makanan ni memang sama macam restoran M tu. Korang faham sendiri Bismillah. Dia punya ban roti dia tu memang lembut, empuk. Daging ayam. Daging ayam dia Sejuk. pun sedap. Juicy. Juicy. Memang besar. Gas dia memang raya sikit lah. Okay, kita Kompleks semalam yang next burger kita makan tu, ni berganda-ganda besar ni tak? Dia memang berganda-ganda besar lah. Dia pun tinggi. Kita tengok ni satu bekas. Cheese, mayonis dengan ayam dia tebal tu kan. Salad. Okay, kita try. Bismillah. Besar-besar. Patty dia memang crispy. Ada sikit spicy. Not bad. Sangat-sangat besar guys. Memang terbaik. Padu boh. Sekian saja vlog hadiah kami hari ini. Thank you for watching ke akhir rancangan. Biasa anda memang sangat-sangat kami hargai. Hingga berjumpa lagi untuk vlog-vlog yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang like, share, subscribe sebagai tanda sokongan. Biasa anda sangat-sangat kami hargai. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terbaik. Oh yes. Love sekali. Mantap. Sama makan.